Agatha All Along lagi best daripada WandaVision. Yes, terpaksa cakap benda ni, tapi itulah apa yang aku rasa. WandaVision antara show dalam MCU yang aku kurang gemar. Tak best ke? Yes, tak best untuk beberapa episod awal bila dia terlalu fokuskan komedi hitam putih tu semua. Aku tak minat yang tu. Tapi lepas benda tu semua dah hilang, baru aku rasa WandaVision best. So point dia kat sini, WandaVision agak slow dan lambat panas. So untuk Agatha All Along ni, kita tahulah dia boleh kata macam apa, sambungan daripada WandaVision. So aku risau jugalah bila nak tengok Agatha All Along ni, aku akan dapat experience yang sama macam aku tengok WandaVision. Tapi tak. Pada pandangan aku lagi sekali, Agatha All Along much better and much faster daripada WandaVision. Tapi kalau ikutkan betul-betul, kalau nak fikir Agatha All Along tanpa compare dengan WandaVision, tak adalah laju mana pun. Ini takat 5 episod yang aku dah tengok. Apa yang aku suka pasal Agatha All Along? First kali, lakonan mantoi. Second, sinematografi cun. Dan yang ketiga, bila dah sinematografi cun, aku kena puji juga benda ni as point yang berasingan. Dia punya witchery estetik dia memang nice gila. Based on apa yang aku cerita ni, nampaklah setup untuk Agatha All Along ni cantik kan? Nice kan? Tapi korang tahu tak? Dalam banyak-banyak series MCU, Agatha All Along ni lah yang paling low budget.